Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam yang ke-17. First of all, nak terima kasih lah kepada semua yang wish birthday. Semoga doa-doa yang kalian doakan tu akan kembali juga kepada korang kan. Okay, lepas tu malam ni kita orang nak pergi ke Masjid Jami' Cina Klang bersama dengan Pok Jad dan Imran Ajmain. Imran dia tengah siap-siap lagi. Okay, apa-apa kita jumpa seterus sana lah. Let's go! Takat gambar. Dia suruh takat gambar nampak separuh ke. Lepas tu atas cacat condong. Aku tangkap dia elok lah. Dia tak puas hati. Dia nak lagi. Tak apa kita bagi. Yang kali kau letak je phone tu kat bawah, kau gerak terus. Moreh. Oi. Janganlah. Okay. Hey bro. Dah tadi telefon jatuh. Macam mana Masjid Cina ni? Ha? Masjid Cina tadi okey tak? Masjid tadi dia orang kata Cina mu'alaf dia imam. Sure Cina. Cina yang sebenar. Baca dia memang kata apa mendata. Tapi 20 rakaat lah. Tak 20 tak kawan. Dia punya NPR macam mana? Kelajuan dia macam mana? Kelajuan dia Senang-senang lah. boleh lah, biasa lah. Dia tak terlampau laju, tak terlampau lambat. Tapi ngantuk lah benda tu lah. Baca tadi orang kata tak berlagu. Mendata lah. Ni ada tu lah. Tapi dia punya apa panjang pendek ni dia jaga lah kan. Lagi on top lah. Cuma mendata tu dia flat. suara dia. Cukup. Sedikit kata-kata. Kata-kata daripada sakit sampai sekarang sama je. Bersyukur lah. Baik tu. Ya. Kita akhiri dengan tasbih kifarah Rasulullah. Okay, dah boleh. Dah. Betul lah. Okey. Kita akhirkan.